BSM temporary unavailable. Kemungkinan yang berlaku lah bila dia tak available tu. Satunya, bumper belakang ni kotor. Terlampau kotor sebab sensor dia kat dalam ni. Dia tak boleh detect kiri kanan lah bumper dia. Lagi satu, mungkin jadi cuaca terlampau panas. Itu pun ada sebab juga. Lagi satu, hujan yang terlampau lebat pun mungkin boleh berlaku juga, sensor tak dapat detect. Lagi satu, cuaca terlampau sejuk yang tak mungkin berlaku lah kalau kat Malaysia ni. Itu saja kemungkinan-kemungkinan dia lah. Kalau berlaku benda-benda macam ini, cuba stop engine dulu sekejap, lepas tu start balik. Ataupun kalau cuaca tu terlampau panas, mungkin sekarang kan cuaca panas kat Malaysia, cuba sejukkan dulu, tengok start balik. Dia jadi balik ke tak? Kalau masih ada juga, saya rasa itu kena hantar ke service center lah untuk dia orang check. Takut ada benda lain yang problem. Okey, harap membantu.